Dekat luar sekarang ni ada banyak pilihan kerusi healing, tapi yang aku beli ni lain daripada lain. Ada banyak ciri yang dia ada tapi tak ada dekat kerusi healing yang lain. Bila korang beli kerusi healing ni, korang akan dapat sekali beg yang macam ni, jadi mudah nak simpan, mudah nak bawa ke mana-mana. Yang aku beli ni warna hitam, korang boleh tengok tu, warna yang macam ni. Ada juga pilihan warna yang lain. Nak gunakan kerusi healing ni mudah saja, korang hanya perlu kepakkan besi dia. Lepas tu korang dah boleh gunakan kerusi ni, dah boleh duduk atas kerusi ni. Kerusi ni yang membezakan dengan kerusi-kerusi healing yang lain, korang tengok tu dekat bahagian bawah ni ada tempat untuk korang laraskan ketinggian kerusi ni. Memang sangat-sangat jarang ada kerusi healing yang ada fungsi macam ni. Jadi korang hanya perlu tekan saja dekat bahagian sini, dia akan berubah kedudukan dia. Korang tengok tu. Korang tengok tu, kerusi healing ni dia luas, jadi orang yang badan besar macam aku ni pun boleh muat duduk dekat kerusi healing ni. Dan bahagian belakang dia korang tengok boleh sampai dekat bahu aku ketinggian dia. Jadi bila korang duduk tu memang sangat selesa, nak bersandar pun boleh. Bahagian pinggul ni dia ke dalam sedikit, jadi bila korang duduk tu dia akan terletak cantik je, jadi korang akan lebih selesa duduk dekat atas kerusi healing ni. Material kain dia ni memang sangat-sangat kukuh dan kuat, jadi korang tak perlu risau. Dekat bahagian tepi ni ada poket yang macam ni, jadi korang boleh isi handphone dan sebagainya. Jadi kalau lepak dekat tepi pantai, pergi berkelah, pergi mancing dan sebagainya, memang sangat-sangat best kalau ada kerusi healing yang macam ni. Jadi guys, kalau korang tengah cari kerusi healing yang harga tak mahal sangat tapi berkualiti, aku sangat syorkan untuk beli yang jenis macam ni. Macam biasa, kalau korang nak buat pembelian, klik je pada link yang aku letakkan dekat bahagian bawah ni.